Baik, terima kasih. Itu dia Karnival Kasih Madani 2025 bermula hari ini. Siapa yang berada di kawasan Tuaran tu bolehlah terus sahaja ke sana. Ada terdapat pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda. Okey, seterusnya ini bingkisan istimewa kami sediakan untuk anda bersama dengan sambutan Hari Guru 2025. Kita nak melihat bagaimana sebenarnya pengorbanan seorang guru bagi mendidik masyarakat asli di Perak. Jadi sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan. Beroperasi sejak 2016, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baung di Sungai Siput merupakan satu-satunya sekolah menengah orang asli di Perak. Di sebalik kedudukannya yang jauh dari arus pembangunan, sekolah ini mencatatkan pencapaian membanggakan lulus 100% dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2 tahun berturut-turut. Namun kejayaan ini bukan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan dan kecekalan guru yang tekad mencorak masa depan anak-anak Temiar. Seorang guru tu dia perlu ada satu kekuatan diri, kerana kebanyakan gurunya dia berulang jauh. Maksudnya daripada segi jarak perjalanan tu agak jauh. Kemudian pelajar-pelajar ini pun dia memerlukan perhatian yang cukup banyak. Terutama sekali pelajar-pelajar ni memang duduk di asrama. Jadi guru-guru ni yang terpilih ni memang akan menjadi warden di asrama. Memang tugas warden tu memang agak mencabar. Kena jaga daripada segi disiplin, kemahiran-kemahiran yang lain, kelas-kelas petang di mana budak-budak ni tak boleh kita biarkan. Bagusnya mereka ni, mereka tak ada masalah disiplin. Kan kita nampaklah kelebihan mereka tu. Jadi yang bagusnya di sini mereka ni mudah dibentuk, mudah diajar. Jadi bila kita prihatin kepada mereka, mereka sangat menghargai apa yang cikgu buat. Kita nampak dengan jelaslah di situ. Jadi mereka bila kita ajar perlahan-lahan, kita nampak ada perubahan. Mereka boleh capai seperti juga masyarakat lainlah di luar. Guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah, malah menjadi ibu bapa kedua kepada pelajar di asrama. Mereka membina bukan hanya akademik tetapi sasiah. Cabaran dekat sini memang dari segi bahasa Inggeris ni memang banyak. Cabaran yang pertama, mereka ada mindset di mana mereka takut nak cakap bahasa Inggeris sebab biasalah kita pun tahu kalau orang Temiar dengan orang Temiar ni dia susah nak cakap. Jadi untuk break mindset tu terpaksa implement banyak strategi untuk mereka break mentality macam tu. Kita sentiasa ada jejak cicir, kita sentiasa bersama dengan komuniti, bersama dengan ibu bapa untuk sama-sama bagi orang kata cakna minda untuk galakkan lagi anak-anak di SMK Baung ni datang ke sekolah. Antara cabaran utama di sini ialah komunikasi. Tambahan pula ketika pandemik COVID-19, ramai pelajar tercicir, memaksa guru masuk ke kampung pedalaman demi memastikan kesinambungan pembelajaran. Daripada 583 pelajar, 72 merupakan murid berkeperluan khas. 4 bidang kemahiran diberi tumpuan: anyaman, jahitan, pertanian dan pembuatan roti. Apa yang kita terapkan pada mereka tu, bila mereka keluar nanti, mereka gunakan kemahiran itu untuk menjadikan punca pendapatan mereka. Contohnya kalau macam roti kan, kita ajar roti, bila dia orang keluar nanti dia orang buat bisnes jual roti. Jadi itulah salah satu punca pendapatan untuk dia orang. Di sebalik setiap langkah guru yang sunyi, terselit kecekalan dan kesabaran yang akhirnya membuahkan penghargaan tulus daripada hati anak didik mereka. Cikgu sekolah ni banyak bantu kita orang sebab memang kita orang-orang asli. So cikgu-cikgu kat sini cuba membantu dari segi pembelajaran yang lain. Kalau kat sekolah lain mungkin mereka belajar cara yang lain, tapi kat sini kita orang lain, kita belajar. Pada pendapat saya pembelajaran dekat sini sangat menyeronokkan kerana kami belajar sesama kaum kami. Hal ini kami dapat berinteraksi sesama kami sendiri. Cikgu nak belajar dengan pelajar tu susah sikit nak ambil masa. Murid kadang-kadang tak datang sekolah, lepas tu jarang-jarang datang sekolah. Dorang ni kenderaan dorang tak ada, macam tu cuaca macam tu. Majoritinya kat sini semua pelajar
termiar. Jadi cikgu mengalami masalah bahasa je. Kadang-kadang ada setengah pelajar yang tidak tahu berbahasa Melayu. So jadi cikgu-cikgu pun mengalami kesusahan dari segi itulah. Jasa dan pengorbanan guru perlu dihargai. Peranan mereka bukan setakat mengajar di dalam bilik darjah, malah lebih besar memastikan kemenjadian murid dalam usaha membantu pembangunan negara. Selamat Hari Guru buat seluruh warga pendidik. Fahmi Muhammad Noor, RTM. Kami pelajar SMK Baung mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami sayang Cikgu.